Kepada kaum wanita, ini skuter bukan ada minyak hitam je, tapi ada minyak gearbox. Sepanjang aku buat skuter kan, untuk kalau masalah gearbox ni memang banyak jadi dekat pengguna perempuan je. Aku pun tak tahu apa masalah. Contohlah, motor datang dah berbunyi, lepas tu bila cek minyak gearbox kering. Bila overhaul bahagian belakang, tengok minyak gearbox tak pernah tukar sampai busuk minyak gearbox. Kadang-kadang ada time sampai gigi gearbox dah makan. Datang bengkel, gearbox dah bunyi bising, dah makan. Tapi kebanyakan jadi dekat perempuan. So kena ingat, wahai perempuan, ini minyak gearbox, kuasa minyak gearbox. Bila kena tukar minyak gearbox? Diikutkan kena tukar antara mileage 4,000 hingga ke 6,000. Tapi pening kan? So kalau tak nak pening, setiap kali 2 kali tukar minyak hitam, baru tukar minyak gearbox. Next month tukar minyak hitam, tak perlu tukar minyak gearbox. Lagi sekali tukar minyak hitam yang kali kedua, baru tukar minyak gearbox. Itu kiraan dia kalau nak mudah. Ingat, kadang-kadang tak pernah tukar. Itu yang aku pening Kadang-kadang tanya geng-geng perempuan yang pakai minyak skuter, dia orang tak tahu ada minyak gearbox. Dia tahu ada minyak hitam dengan minyak petrol. Dua tu je. Lagi aku pening. So, ingat. Tapi tak dapat dinafikan, kadang-kadang minyak gearbox ni hilang walaupun dah tukar minyak gearbox. Contoh biasanya dia akan hilang dekat mana? First dekat bahagian O-ring, dekat bahagian kau punya mangkuk gearbox tu. O-ring tu kemek, tak apa lama, dah keras apa semua, dah akan leaking. Tu normal. Tak apa, oil seal lebih ada tu kedua. Yang ketiga yang biasanya paling ramai orang kena dekat trip tempat keluar minyak gearbox korang ni, tempat buang minyak tu. Sama ada trip dia, skru tu dah loose, tak pun hooper dia, washer tu tak ada. So boleh leaking. Dapat rare punya case lagi, kadang-kadang datang bengkel bunyi dah bertukang dekat bahagian gearbox, skru tak keluar minyak hitam gearbox ni dah tak ada, hilang. Itu kalau aku cerita masalah teknikal lah yang berlaku dekat motor. Tapi yang banyak kesnya, kalau untuk user perempuan, diorang tak tukar minyak gearbox. Selama ni aku dapat. So untuk korang, tukar minyak gearbox. Ingat, ini skuter. Untuk korang kalau ada masalah motor, kau boleh datang ke Dana Agara. Macam hari ni kebetulan aku dekat Dana Agara, Cawangan Semenyih. Kita ada 4 cawangan. Mana dekat rumah korang, kau datang je lah. Tak ada masalah lah.